Nipis. Dengar cakap lah daging dia. Bismillah. Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam Wawak Studios. Hari ni ada rezeki aku nak kongsikan satu tempat yang dulunya aku pernah review tempat ni tau. Tapi waktu tu subscriber pun ada berapa ketol je lah. Cumanya hari ni ada rezeki. Aku nak repeat lagi sekali dekat Osman Mi Tarik. Kalau sebut pasal Chinese Muslim punya makanan ni, Osman Mi Tarik antara yang memang popular lah dekat JB ni. Okay? Nanti aku tunjukkan apa makanan yang best kat situ. Tanpa membuangkan masa lagi, sebelum tu jangan lupa untuk subscribe Wawak Studios gang. Setiap subscribe korang sangat membantu aku untuk lebih bersemangat dan terus konten berkongsi rezeki yang lain. Tanpa membuangkan masa lagi, mari kita. Untuk Osman Mi Tarik ni aku pergi dekat cawangan dia yang berada di Taman Sentosa. Korang tak payah pening-pening, korang waste je. Osman Mi Tarik Taman Sentosa, nanti korang sampai betul-betul lah depan ni. Kawasan dia kat sini kalau korang tengok parking macam penuh, korang jangan risau. Kadang-kadang ada kosong juga, tapi kalau tak ada, korang parking je kat tepi ni. Memang ada ruang untuk parking. Sebab tak ramai kadang orang ingatkan parking kat sini je. Punya parking dekat luar, okey? Video kali ni dekat Osman Mi Tarik Taman Sentosa. Jom, mari kita. Okey geng, jom kita masuk ke dalam. Terima kasih. Sinilah keadaan Osman Mi Tarik ni. Nampak tak? Dan dia tenang-tenang, korang boleh duduk dekat hujung sana pun boleh. Korang nak duduk depan sekali pun boleh, kat depan kaunter. Okay. Kat sini Nala aku tunjuk sekali. Ada punya cold salad dia. Ini semua salad sejuk lah. Sedap-sedap kan. Harga yang macam kat sini lah. Tadi aku tengok, aku tunjuk korang tu kan. Korang boleh pilih. Contoh dia macam ni. Okay, jom. Aku pun tak sabar nak order. Sambung sekejap lagi. Mari kita. Okay kak, mana yang menarik? Senang. Yang sup, abang boleh yang sup mana ataupun untuk budak yang tak ada pedas. Okay. Yang original boleh. Oh, original ada. Okay, jadi untuk budak-budak pun boleh makan lah okay. Untuk yang kering, Okay, yang kering. yang mie goreng sini. Goreng ayam. Ambil mie goreng daging lah kak Mie goreng daging. Okay. Itu pun sedap. Okay, mie goreng daging boleh. Selain daripada tu, apa lagi? Dumpling. Dumpling, abang boleh ambil yang dumpling campur. Dia ada dapat dua keping lah macam tu. Okay. Daging lembu. Boleh jugalah campur. Macam ni lah campur. Betul macam tu. Okay. Dapat rasa macam-macam juga. Okay, menarik. BBQ. BBQ ambil kambing lah, skewer kambing. Yang macam ni ada juga. Salad ni. Ada sayur sejuk. Oh. Macam ulam-ulam. Boleh campur? Boleh campur. Okay. Kalau macam tu boleh lah kak. Ambil yang macam kita cakap tadi tu. Okay. Okay kak, terima kasih. Untuk salad ni korang jangan risau, korang boleh order satu-satu ataupun korang boleh minta kak tu campur kan. Kat situ ada sos lobak, salad kentang,
ada kulit pangsit, cendawan telinga wasabi, cendawan tiram raja pedas pun ada. Jadi ikut kesukaan korang lah. Tapi kalau korang tanya aku, semua ni sedap. Lagi-lagi yang ni okay. Korang kena try. Datang Osman Mitarik, korang kena try ni. Okay geng, yang macam korang tengok, ini hari rezeki meriah sikit lah dah lama tak pergi Osman Mitarik ni. Alang-alang dah datang. Macam-macam kita order kan. Okay. Aku mulakan mana yang ada depan mata dulu lah kan takut tak tersambut ni. Aku mulakan dengan dia punya ni lah, roti dia. Okay. Ini roti dia, roti goreng kambing geng. Tadi tak sempat nak rakam dah gigit, geram punya pasal kan. Bismillah. Dalam roti ni dia makan. Dia betul-betul pun tak sabar nak makan. Dalam roti ni kan, selain daripada ada isi yang lembut kambing ni, ada telur juga yang buatkan dia lagi sedap. Roti yang dia goreng ni memang lembut, tak terasa dia punya minyak tu. Pandai dia, bila dia buat kambing ni dia pedas-pedaskan sikit, jadi kita takkan cepat muak. Satu kombinasi yang baik lah untuk roti kambing ni. Kat depan aku juga ada dumpling, di mana korang boleh buat set dumpling, korang boleh goreng ataupun korang buat dumpling dalam sup. Ada sama je. Cuma untuk aku suka untuk dia set yang campur. Jadi korang boleh dapat macam ni, contoh sotong, yang ni daging, yang ni kambing, yang ni udang. Jadi kalau korang yang allergic ke tak makan yang lain-lain, kau boleh pilih satu jenis lah. Tapi kalau macam aku suka ambil setiap satu sebab aku boleh dapat rasakan dia orang punya rasa satu-satu tu lah. Okay. Kita ambil yang ni lah, nampak menarik ni colour dia. Makan kosong boleh, orang nak pecah dengan chili oil pun boleh. Bismillah. Dumpling ni memang tak boleh lari lah dengan chili oil. Memang dia jadi orang kata pemangkin. Untuk kalau korang tak nak goreng-goreng, kau boleh ambil yang dumpling soup, dia sama je. Dua-dua makan macam tu pun dah okey, dah sedap dah. Makan dengan chili oil, lagi berdentum. Kat sini dia pun ada sediakan juga skewer lah. Nampak? Aku kalau skewer ni aku memang ambil kambing lah. Untuk korang yang tak makan kambing, korang boleh lah ambil skewer daging dan sebagainya lah. Okay. Kat sini isi dia. Ya Allah, lemak-lemak dia tu. Sedap geng. Kambing dia tak boleh cakap lah. Kambing dekat Osman Mitarik ni. Buat apa pun sedap. Baik goreng, baik jadi skewer, buat dumpling. So far untuk Osman Mitarik ni, aku antara yang favourite jugalah. Sebab dari segi dia punya rasa tu, dia ada rasa lebih dia punya spice dia tu. Dia lain sikit daripada kedai-kedai Chinese Muslim yang lain. Okay. Kat sini jangan risau. Sini pun ada nasi goreng. Korang boleh pilih nasi goreng kambing. Nampak? Tengok dia punya nasi goreng macam ni pun dah show, dah terliur dah. Dia set tu dia sediakan dengan telur mata. Kita tengok macam mana biji dia. Nama bismillah.
makanan kalau Chinese food ni, dia punya goreng tu, wok dia tu, memang aku suka lah. Tapi kelebihan dia orang lah, punya skill tu. Kena pula dengan kambing yang dia bagi ni. Macam aku cakap, kambing ni buat letak kat mana pun jadi je, nampak? Bismillah. Sebabkan terlalu banyak, aku akan kedai satu persatu untuk korang pilih nanti. Bila datang ke Osman ni tadi, korang boleh pilih nak yang mana dulu. Okay. Untuk orang yang suka mi soup yang pedas-pedas, korang boleh try ni. Nampak ni. Ini namanya sup susu mala. Tapi yang ni dia suggest ambil ayam. Tapi kau tengok ayam dia. Tengok macam ni pun dah tahu gebu ni. Sup dia ala-ala macam sup mi kari tu. Ni beza dia. Kalau dekat Osman mi tarik ni, dia punya rempah tu memang agak kuat. Ini kalau tengah stres-stres ni memang comfort food lah. Tengoklah isi dia. Baik geng. Bismillah. Untuk aku, kalau korang nak cuba mi soup yang macam ada rasa pedas-pedas, ada rasa lemak-lemak, ni dah dia. Cuma kalau korang tak makan ayam, korang boleh order daging. Okay. Ini pun show. Dan antara yang aku favourite lah, kalau dekat dengan Osman mi tarik ni, dia punya mi goreng lah. Ni mi goreng daging dia. Nampak tak? Punya besar ni. Ini paling favourite aku lah. Bismillah. Makan dengan lada bergalar. Memang kombinasi lah. Yang tak suka makan sup, korang makan lah ni mi goreng daging dia. So far Osman mi tarik ni tak menghampakan lah. Tengok dia punya daging nipis. Dengar cakap lah daging dia. Bismillah. Bagusnya barang-barang dia simpan kat dalam ni. Kau tarik je, nanti ada chopstick, ada tisu, ada sudu dan lain-lain. Jadi tak payah nak bangun-bangun minta sudu, minta apa kan. Bukan sekadar situ je. Antara air yang best yang korang boleh try dekat Osman mi tarik ni, air kedondong dia, kedondong asam boy. Ni mesti kena ada lah. Sebab bila kita dah makan bermacam-macam makanan ni, orang kena ada ni lah, untuk stablekan balik. Dengan rasa masam dia, pahit-pahit dia tu. Ini aku minta kurang manis korang boleh request. Tapi pada aku kedondong ni sedap gila lah. Aku suka betul dia punya pahit-pahit tu, pahit-pahit masam tu. Lagi satu, kalau tak suka benda-benda yang pahit-pahit semua, korang boleh try ni.
Passion fruit. Passion fruit ada limau dalam ni, ada mata kucing pun dalam ni. Ni budak-budak pun boleh minum. Oh, lagi tak boleh berhenti ni. Dia punya masam-masam manis-manis dia tu, ya Allah. Passion fruit ni memang berantu lah. Untuk orang yang berada kat Johor ni, yang mana mungkin ada antara kita yang memang dah datang, dah selalu dah cuba, tapi ada yang masih tercari-cari okey tak okey, sedap tak sedap kan. Jadi kalau video ni sampai kat korang tengok, korang datanglah dekat Osman Mi Tarik. Jadi menu dia korang pilih je. Jangan ikut menu aku macam-macam ni. Kalau korang nak makan yang sup, pilih yang sup. Kalau korang nak makan yang kering, pilih yang kering. Nak makan nasi goreng, makan nasi goreng. Semua ada, dumpling ada, skewer ada. Tapi kalau tanya aku, ni wajib order lah. Skewer kambing, ni goreng daging dia, dumpling dia, nasi goreng dia dengan mi sup dia. Nampak tak? Ujung-ujung kena order semua sebab semua sedap kan. Roti dia ni pun untuk budak-budak pun boleh, cuma dia ada pedas-pedas sikit lah. Ada punya rempah. Jadi YouTuber cilik pun dah tak sabar nak berebut makanan dengan aku ni. Aku pun nak habiskan makanan yang ada ni. Terima kasih korang kerana sudi menonton video ni sampai habis. Terima kasih banyak-banyak. Kepada yang belum subscribe tu, sudi-sudikanlah subscribe dengan bantu aku supaya aku lebih semangat untuk buat konten, untuk aku berkongsi rezeki dengan yang lain, lebih bersemangat. Bantulah aku dengan satu subscribe tu, boleh bagi aku semangat yang sangat tinggi. Jadi aku nak habiskan makanan aku. Kita jumpa di video seterusnya. Kita sudahi dengan suapan terakhir. Bismillah.